أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang saya hormati ahli jawatan khusus surau, hadirin hadirat, mudah-mudahan kesemua kita di dalam perlindungan, rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, jadi minggu ni kita mengaji kitab Al-Muwatta. Jadi Al-Muwatta disebabkan dah lama sangat kita tak kuliah Al-Muwatta ni, mungkin dah sebab dia sebulan sekali, jadi mungkin terlepas 2-3 bulan dah kita pun kan? Jadi kita ulang kaji sikit. Tajuk kita yang terakhir adalah Babul Amali Fid Du'a. Bab amalan di dalam doa. Ini perbuatan-perbuatan yang diriwayatkan oleh Nabi SAW ataupun para sahabat ketika mana mereka itu berdoa. Jadi ini adalah tajuk dia. Jadi hadis yang pertama kita belajar adalah seorang sahabat berdoa dengan kedua jarinya. Yang ni dia berdoa macam ni, dia kata Allahumma a'izzal Islam. Jadi dilarang fanahani. Lalu Abdullah bin Umar tegur dia, tegur dia, jangan doa macam ni. Doa macam mana? Sama ada satu, ya Allah, kan, doa macam ni, betul biasa doa macam ni lah, ya Allah kan kita minta. Tapi boleh tak doa macam ni? Boleh kan. Itu yang hadis yang pertama lah, amalan di dalam doa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua menceritakan tentang seorang lelaki diangkat kedudukannya di syurga. Lalu dia tanya, anna hadha, dia tanya macam mana? Dia tanya anna hadha, macam itulah lebih kurang dia tanya kan, macam mana aku boleh dapat naik tingkat ni? Lalu dikatakan kepada dia disebabkan doa kedua anaknya. Doa kedua anaknya, doa anaknya terhadapnya, kedua ibu bapa, bukan kedua anaknya, doa anaknya terhadap dirinya. Okey, hadis yang kedua yang tu. Seterusnya adalah hadis yang berkaitan ayat Al-Quran, yang mana Al-Quran cerita kepada kita jangan kuat di dalam doa engkau dan jangan rendah sangat, jangan sampai tak dengar. Wabtaghi baina dzalika sabila, dan carilah jalan di antara keduanya. Yakni apabila kita berdoa bukan tak dengar langsung dan bukan menjerit-jerit, tetapi di antaranya. Itu adalah ayat Al-Quran, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Baik, itu adalah hadis yang ketiga. Hadis yang keempat dhaif, kita tak baca yang ni. Okey, kita terus kepada hadis yang kelima. Hadis kelima pun dhaif. Cumanya dia disokonglah hadis ni dia dhaif. Dalam kalau ikut sanad di dalam Muwatta tu, daripada dia ni dhaif. Sebab ada yang tertinggal. Tetapi dalam riwayat yang lain ada yang bersambung, sambung. Yang ni dia ni sahabat jumpa Nabi. Jadi yang tu okey. Jadi disebabkan bunyi hadis ni dengan yang tu sama, jadi hadis ini dikira sahih li ghairihi. Kita sebut je itu kan. Dia sahih disebabkan ada hadis lain yang sahih. Baik. Jadi apa hadisnya? Hadisnya adalah tidak ada seorang pun yang mengajak kepada petunjuk kecuali dia akan dapat pahala terhadap apa yang dia tunjukkan itu, tanpa mengurangkan apa pun, tanpa mengurangkan pahala orang yang dia tunjukkan itu. Kalau orang yang itu ditunjukkan diajar salat sebagai contoh, lalu orang itu mengerjakan salat disebabkan dia dah ajar dia, dia kerjakan salat, lalu orang yang salat itu dapat pahala, dan orang yang pernah mengajar dia itu pun dapat komisen. Yang ni yang kita bisnes dahsyat dekat Malaysia ni, komisen ni lah komisen kau beli aku dapat komisen kan. Jadi macam itulah juga agama ini.
Kau salat, aku dapat komisen. Yang kita dah ceritakan juga, siapa komisen yang paling banyak sekali? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ajar semua benda kepada kita, betul kan? Dia ngajar kita mengucap, dia ngajar kita salat, dia ngajar kita puasa. Jadi apabila kita amal je benda tu, Allah Ta'ala akan bagi pahala kepada orang yang buat tu, dan juga kepada orang yang ajar. Yang ni juga pahala yang besar lah. Yang kita sebenarnya di dunia ini, kalau kita kejar, memang dalam dunia bisnes ni, komisen ni antara yang besar lah kan. Dia panggil apa? Dia panggil method of business yang paling bagus, komisen ni lah kan. Kita kadang-kadang tak ada barang pun kan? Kita tak ada barang, tapi kita ajak orang beli barang, itu je. Orang tu beli, kita dapat komisen. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dekat TikTok ke apa tu, semua tu adalah dia panggil affiliate tu. Itu komisen lah, komisen base. Dia buat video satu, orang beli barang tu, orang beli, dia dapat komisen. Dan kita pun kena bersungguh-sungguh jugalah ajar orang kan, buat video ke apa ke. Buat video, orang tu dengar video kita dan dia rasa buat bagus ni, dia buat, dan kita dapat komisen kan. Cuma komisen tu tak nampak lah kan, sebab tu orang kurang sikit kan. Komisen ni kat mana? Akhirat sana kan. Jadi lambat sikit lah orang buat tu. Tapi kalau orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia sungguh dia nak buat benda tu. Okay, jadi itu hadis yang asalnya dhaif tetapi sahih disebabkan hadis yang lain yang sama macam dia. Okay, hadis yang ke berapa dah tadi? Tak ingat dah, kelima. Yang ni yang keenam pun dhaif. Saya pun tak ingat, saya rasa saya tak baca ni. Ketujuh ni pun dhaif. Hadis yang seterusnya ni sahih. Kita cerita tentang apa? Kita cerita tentang, oh yang ni tak baca lagi kot. Ana sallallahu alaihi rajul subhi sami. Okey, ni tak baca lagi. Okey. Jadi kita masuk hadis yang terakhir di dalam babul amal fi du'a. Ini hadis yang terakhir 562 dalam kitab saya ni lah, 562. Okey. Qala Malik, berkata Malik, wa haddatsani Abu Zinad, Abu Zinad menceritakan kepada aku Abu Zinad. Malik kata Abu Zinad cerita kat dia. Siapa Abu Zinad? Abu Zinad juga tabi'in macam Imam Malik, Imam Malik. Cuba Abu Zinad ni awal sikit lah, dia lahir 65, meninggal 130. Imam Malik ada lagi waktu ni. Okay. Abu Zinad ambil daripada apa? Daripada Al-A'raj, Abdul Rahman bin Hurmus. Al-A'raj juga tabi'in. Dia ambil daripada Abu Hurairah. Baik, jadi sanad ni bersambung lah, sebab Abu Hurairah jumpa Nabi kan? Jadi sanad ni sambung. Okay. Bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a li rijalin fi subhi, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk lelaki-lelaki pada waktu subuh. Yusammihim bi asma'ihim, dia namakan mereka itu, dia sebut mereka itu dengan nama-nama mereka sekali. Jadi Nabi sebut dalam doa waktu solat subuh, sebut nama orang. Doakan yang selamat ni. Summa yaqul, kemudian dia berkata, jadi dia doa kepada orang-orang Islam yang tertangkap dengan orang-orang Quraisy di Mekah. Disebut apa? Allahumma anji salamata bani Hisham, Allahumma anji salamata bani Hisham. Ya Allah, lepaskan dia ni. Anji ni selamatkan dia, lepaskan dia. Salamah bin Hisham, Salamah bin Hisham. Allahumma anjil Walid ibnul Walid. Biasa dengar nama ni, Al-Walid bin Al-Walid ni, Al-Walid bin Al-Walid. Yang ni abang kepada Khalid ibnul Walid. Khalid ibnul Walid ni. Kenapa dengan dia orang ni? Tak apa, jadi kita cerita. Allahumma anji, ya Allah, lepaslah, bagi lepas Ayyash bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, lepaskan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Lepas tu Nabi doa, Allahumma anjil mustad'afina minal muslimin. Ya Allah, pelepaslah orang-orang yang ditindas di kalangan orang-orang Islam. Jadi sampai situ dulu dalam Muwatta ni. Tapi ada sambungan dia tak? Ada sambungan dia, cuma dia tak riwayat penuh lah kat sini. Kalau kita tengok riwayat lain, Nabi baca lagi, Allahumma shdud wata'ataka ala Mudar. Ya Allah, kuatkan pijakan engkau terhadap Mudar. Ya Allah, kau tekan Mudar ni. Mudar adalah salah satu kabilah daripada Quraisy yang ramai di kalangan mereka ini adalah ketua-ketua ataupun
penghulu di kalangan Quraisy tu. Mudhar ni salah satu kabilah lah yang tindas orang-orang Islam ni. Nabi sambung ni, Allahumma ja'alha sinina kasini Yusuf. Ya Allah, jadikan dia orang itu tahun-tahun dia orang tu, disebabkan buat orang Islam sangat ni, jadikan tahun-tahun mereka seperti mana tahun-tahun Yusuf. Kan? Yusuf mana pula ni? Yusuf Aslam ke? Nabi Yusuf. Yusuf Aslam pula kan. Yusuf Nabi Yusuf. Apa yang terjadi pada tahun-tahun Nabi Yusuf tu? Kemarau waktu zaman Nabi Yusuf dulu, yang memerintah dia tu raja di Mesir, waktu tu dipanggil sebagai king lah, Malik. Mesir waktu tu dia punya raja dipanggil Malik. Zaman Nabi Yusuf Malik. Lepas berapa lama baru title Malik itu tukar kepada Fir'aun. Sebelum daripada itu Malik kan, Malik. Jadi zaman Nabi Yusuf waktu tu ada berlaku 7 tahun kemarau. Sebelum dari 7 tahun kemarau tu 7 tahun yang subur kan. Lepas 7 tahun subur tu berlaku 7 tahun kemarau. Jadi disebabkan 7 tahun ni tadi kan, Mesir menjadi sebuah negara yang cemerlang disebabkan kemarau 7 tahun ni. Sebelum daripada tu Mesir ada banyak kerajaan ni, tapi disebabkan 7 tahun kemarau tu semua kerajaan bungkus dan survive. Kerajaan Mesir kenapa? Sebab Yusuf punya plan tadi 7 tahun. Sebab dia boleh tafsir mimpi. Jadi dia kata kau kena simpan 7 tahun ni. Jadi dia orang boleh survive 7 tahun tu, dan dialah satu-satunya kerajaan yang bertahan. Baik, cerita apa tadi? Jadi jadikan tahun-tahun Quraisy ni jadi macam 7 tahun kemarau itu. 7 tahun yang kemarau tu Nabi doa kepada orang-orang Quraisy yang zalim kepada orang-orang Islam. Tapi ada pengecualian dia. Nabi sebut Ghifaru ghafarallahu laha. Kabilah Ghifar Allah Ta'ala ampun dia. Wa Aslam, dan kabilah Aslam salamahallah, Allah Ta'ala selamatkan dia orang ni. Sebab mereka ni antara kabilah yang awal terima Islam jugalah. Jadi apa cerita dia tuan-tuan? Siapa Salamah bin Hisham, siapa Al-Walid bin Al-Walid, siapa Ayyash bin Abi Rabi'ah? Mereka adalah orang-orang Muslim yang kalau tuan-tuan ingat, sebelum berhijrah ke Madinah, Nabi ada suruh orang Islam berhijrah. Ke mana? Habsyah. Habsyah ni apa? Nama baru, nama sekarang ni nama dia Ethiopia. Negara Ethiopia tu, itu Habsyah. Ethiopia tu orang kulit hitam lah. Ethiopia dia Afrika yang tu kan, dia turun ke bawah tu lah. Jadi dia orang ni apabila Nabi suruh dia orang ni berhijrah, geng-geng ni hijrah pergi. Tapi waktu tu dia orang dah duduk kat situ di Habsyah tu. Lepas tu Nabi SAW pun diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Dia orang tak tahu lah kan? Dia orang tak tahu macam mana dia orang nak call WhatsApp ke Rasulullah kat mana sekarang ni kan. Tak ada lah kan, dia tak boleh WhatsApp. Jadi Rasulullah dah hijrah, lalu dia pun balik ke Mekah. Dia ingat Nabi kat situ lagi. Balik sebab waktu Nabi berhijrah ke Madinah tu keadaan dah sangat tegang, dah sangat bergaduh sangatlah. Nampak orang Islam nak bunuh, nampak orang Islam nak ni. Jadi dia orang ni balik salah tempat, balik ke Mekah, dan dia orang ditahan dan diseksa. Lalu Nabi SAW kunut kunut di dalam salat subuh. Salat subuh yang ni riwayat dia pada salat subuh. Salat subuh jadi tapi dalam riwayat lain ada Nabi salat Nabi kunut pada salat Isyak. Sama juga doa yang sama. Isyak ada, subuh ada. Tetapi jadi ini dinamakan sebagai kunut nazilah. Kunut nazilah iaitu kita berkunut untuk mendoakan orang yang susah di kalangan kita, ataupun doa kehancuran orang yang zalim kepada kita. Yang tu yang kita lakukan sepanjang penindasan Israel terhadap Gaza kan. Dan sekarang ni sepatutnya Israel dan Gaza ni pun sepatutnya dalam keadaan peace kan. Maksud sepatutnya dia orang ni masih lagi dalam perjanjian perdamaian, tetapi setiap hari diserang, setiap hari diserang kan. Jadi itulah perangai dipanggil Zionis ni kan. Zionis yang dia, dan lepas tu dia kata bukan kita yang buat kan, macam itulah kan. Dia yang jahat tapi dia mengaku dia baik kan, macam tu.
Baik, nak kat mana tadi? Jadi ini adalah kisah dia tuan-tuan Nabi SAW. Ini adalah hadis yang terakhir. Doa juga nak ceritanya dalam hadis ni, doa juga boleh didoa dalam solat, tapi bila rakaat terakhir selepas rukuk, rakaat yang terakhir itulah, rakaat terakhir rukuk, bangkit daripada tu. Baik. Jadi itu adalah dinamakan sebagai qunut nazilah. Okey, habis bab babul amal fi du'a, bab amalan yang diriwayatkan ketika mana untuk kita berdoa. Baik, kita nak masuk bab yang baru pada hari ini. Bab ma jaa ataupun bab an-nahyi 'anis salati ba'da subhi wa ba'da al-'asri. Bab larangan daripada salat selepas subuh dan selepas asar. Bab selepas subuh, solat selepas subuh dan juga solat selepas asar. Baik. Hadis yang pertama yang diriwayatkan dalam kitab ni, hadis ni dhaif. Banyak juga dhaif tuan-tuan banyak juga dhaif tapi inilah ilmu walaupun Muwatta pada zaman Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata asahhul kitab, kitab yang paling sahih selepas Al-Quran adalah Muwatta, kata Imam Syafi'i. Tapi waktu tu belum ada sahih Bukhari lagi kan. Jadi bila orang kemudian datang cek hadis dalam Muwatta, ada yang okey, yang ni tak sampai sanad dia tak sambung. Jadi ada juga yang dhaif. Walaupun Imam Malik adalah nujum pakar hadis kan, bintang di dalam hadis ni, star lah kan. Kalau kita panggil, kalau Hollywood tu Hollywood star kan, pelakon Hollywood kan yang star kan. Jadi Imam Malik dalam hadis dia star lah. Tapi ada juga hadis yang, jadi kita tak payah baca takut. Ada yang pertama ni hadis ni mursal juga dia punya dhaif disebabkan mursal. Mursal ni saya sebut dulu, mursal adalah hadis yang mana tak ada dalam nama rawi tu sahabat, tak ada. Daripada Imam Malik kepada tabi'in Nabi kan, macam mana tabi'in jumpa Nabi mana sahabat kan. Jadi kadang-kadang ada hadis yang boleh disambung kan. Kita jumpa dalam hadis riwayat lain, ada riwayat ni ada seorang yang sambung. Jadi hadis yang tadi tu, yang dhaif tadi jadi sahih tapi yang ni tak ada tak ada. Jadi kita tak payah bacalah Tapi sebab akan ada hadis yang seterusnya juga cerita benda yang sama, jadi kita terus kepada hadis yang kedua di dalam bab ini bab larangan solat selepas subuh dan juga selepas asar ni. Kita terus tengok kepada hadis yang kedua. Okey, kita tengok hadis yang kedua dia. Haddatsani, hadis yang 564. Haddatsani an Malik, menceritakan aku daripada Imam Malik Jadi anak murid dia riwayatkan daripada Imam Malik. Dia kata Imam Malik cerita kepada aku. Imam Malik ambil daripada siapa? An Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ni selalu naik dekat dalam rawi kita ni. Hisham bin Urwah siapa? Hisham bin Urwah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam, Zubair Al-Awwam tu. Jadi ini adalah cucu Zubair bin Awwam. Okey. Hisham bin Urwah. Okey. Hisham bin Urwah jadi cucu Zubair bin Awwam adalah jago hadis jugalah. Sebab dia ni, nama yang saya sebut ni tuan-tuan, dia adalah tok guru lah kepada Imam Malik Sebab Imam Malik ambil hadis daripada dia kan. Jadi Hisham bin Urwah, Imam Malik ambil daripada Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ambil daripada bapaknya, an abihi, iaitu Urwah bin Zubair tadi, annahu qala, bahawa dia berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taharru bi salatikum tulu'ash syams wala ghurubaha fa innaha tatlu'u ma'a qarnay syaitan atau nahwa hadha. Okey. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza bada hajibus syams fa akhirus salah hatta tabruz wa idza ghaba hajibus syams fa akhirus salata hatta taghib. Baik, kita patah balik. La taharru bi salatikum, jangan sengaja solat. Senang kita la taharru bi salatikum, jangan sengaja engkau solat tulu asyams, waktu matahari nak terbit. Bila waktu matahari nak terbit ni tuan-tuan? Waktu kita panggil sebagai waktu isyraq kan? Imsak sebelum subuh kan?
syuruk. Isyraq, syuruk. Jadi syuruk tu mula-mula matahari nak terbit waktu syuruk tu. Syuruk tu adalah waktu matahari terbit. Jadi kalau kita lepas subuh, kan Nabi suruh kita lepas solat subuh, kan, siapa yang duduk berzikir selepas solat subuh sampai waktu syuruk, sehingga matahari naik, lepas tu dia solat 2 rakaat, pahala dia Nabi kata seperti mana hajjan wa umratan taman. Pahala dia seperti mana orang buat haji dan umrah lengkap kan. Jadi macam mana, bila nak solat? Nabi kata jangan solat waktu matahari terbit. Syuruk tu lah, waktu syuruk tu. Jadi waktu syuruk tu masuk je waktu syuruk. Sekarang subuh pukul berapa? Subuh pukul 6. Pukul 6 lah. Pukul 6 syuruk lebih kurang 7.10. Lebih kurang lah 7.10 tu syuruk. So 7.10 jangan solat. Kita solat tu mungkin kita solat 6 berapa tu, 6.10 kita solat. Lepas tu jangan solat sampai masuk waktu syuruk pukul 7.10 tu. Jangan solat. Berapa lama kita nak tunggu? Sampai boleh solat lebih kurang 20 minit. Lebih kurang 15 ke 20 minit. Satu galah. Satu galah tu dah tinggi dah tu. Satu galah dah tinggi dah lebih kurang kan. Lembing. Panah tu kan. Jadi lebih kurang kalau kiraan modernnya lah, maksudnya lebih kurang 20 minit lah. Kalau 7.10 syuruk, 7.30 baru boleh solat. Maksudnya 7.30 tu matahari dah habis keluar. Jangan waktu dia baru keluar tu kau nak solat, ataupun baru setengah keluar kau nak solat dah, jangan. Baru setengah nak solat, bagi dia keluar habis 7.30 habis kau. Termasuk yang kita bangun lewatnya. Yang tu taklah. Ini cerita dia solat sunat tuan-tuan. Solat sunat. Kalau lewat solat fardu, solat bila-bila. Walaupun dalam waktu larangan macam ni Nabi tak bagi solat, maksudnya Nabi jangan solat sunat. Jangan solat sunat. Amma solat fardu lewat, kan, bangkit. Nabi kata apabila kau solat fardu ni, apa solat bila kau teringat, kan. Katakanlah satu hari kita duduk kita lupa, tak solat asar lagi, kan. 7.25 masuk ke 7.22 kita baru teringat, kan. Itu memang waktu betul-betul nak tenggelam tu, kan. Jadi kita kena solat, kan, waktu fardu tak. Ini ceritanya solat sunat lah. Okey. Jangan salat waktu nak terbit matahari tu, jangan salat. Wala ghurubaha, dan tidak juga waktu dia tenggelam. Tenggelam tu bagi habis, kan. Yang ni saya tak reti nak kira ni. Maksudnya kalau 7.25 tu should be 20 minit sebelum tu lah, kan. Kalau naik tu lebih kurang 20 minit, kan. Nak naik tu 20 minit. Jadi nak tenggelam tu kalau 7.25 min 7.5 minit tu dah waktu yang larangan lah sebenarnya untuk kita. Tapi memang tak ada solat pun. Tapi kalau kita rasa nak solat, no, memang tak ada solat. Tapi waktu tu adalah waktu yang dilarang lah untuk kita solat. Fa innaha tatlu'u ma'a qarnai syaitan. Dan Nabi bagi reason, Nabi bagi tahu kenapa jangan solat. Nabi kata sesungguhnya matahari yang naik tadi, dia naik bersama dengan 2 tanduk syaitan. Jadi yang ni pun para ulama pun payah nak faham ni, kan. Macam mana naik dengan 2 tanduk syaitan ni. Jadi antara beberapa reason lah yang saya baca. Jadi kalau tuan-tuan perasan, waktu matahari tengah naik dan tengah turun ni, kan, dia adalah suatu waktu yang sangat manusia kagum. Dan kita sangat kagum dengan alam waktu tu. Sebab tu sampai hari ni orang akan tengok matahari terbit, kan. Matahari terbit, matahari terbenam. Jadi manusia akan sangat kagum waktu ni. Jadi syaitan pun, dia suka orang yang, jadi dia akan menghiasi, dia panggil syaitan menghiasi manusia untuk orang rasa kagum, lalu untuk dia rasa nak sembah matahari waktu ni, kan. Sebab dalam alam yang kita hidup ni, mata kita akan paling kagum dengan benda yang kita nampak paling hebat lah, kan. Apa paling hebat sekali? Matahari lah, yang kita boleh nampak pun naik macam tu, kan. Jadi syaitan akan hasut kita untuk rasa kagum, lalu cuba ajak manusia untuk yang ni lah
yang sebenarnya yang berkuasa. Lalu kita pun, lalu Nabi SAW larang benda ni disebabkan benda tu lah dia akan hiasi manusia, syaitan akan buat kita rasa kagum dan kita akan rasa nak macam sembah matahari ni. Reason yang kedua pula, reason yang kedua adalah syaitan waktu matahari naik dengan turun ni tadi, dia akan duduk, dia akan berada di situ, dia akan berada di kedudukan matahari. Lalu kalau orang solat waktu tu, kalau orang sujud waktu tu, seolah-olah macam sujud kepada dia. Kan? Yang ni memang ada pun dalam hadis yang bagi petunjuk seolah syaitan memang akan duduk waktu tu, matahari tu, dan kita yang solat waktu tu macam dia macam, walaupun kita tak sembah dia pun kan, tapi dia dapat rasa macam dia yang disembah macam tu. Jadi itu antara sebab Nabi sebut sesungguhnya matahari yang naik dan yang turun tadi itu dia naik dengan dua tanduk syaitan, au nahwa dzalik. Baik, sambungan daripada yang tadi tu Nabi sebut juga idza bada hajibus syams, sama juga maksud dia apabila nampak kening matahari. Hajibus syams, apabila keluar je kening matahari. Kening, kenapa kening? Kening macam ni kan, matahari tu boleh naik macam nampak macam naik kening kan. Macam kalau kita tinjau orang tu kan tak nampak apa benda tu, tapi kalau kita keluar sikit nampak ada kening nak tinjau orang kan, ada nampak macam kening. Matahari tu tinjau keluar, habis tu apabila nampak je kening matahari tu, fa akhirus salah, maka jangan solat, lambatkan solat. Nabi kata hatta tabrus, bagi dia naik habis dulu sehingga dia nampak habis. Wa idza ghaba hajibus syams, apabila nak tenggelamnya matahari tu, fa akhirus salah juga, lalu lambatkan solat sehingga dia hilang habis, sehingga dia tenggelam habis. Okey, sama juga maksud dia. Jadi ini adalah perkara-perkara yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni adalah Nabi SAW sangat mementingkan pendidikan berkaitan dengan salat. Dia ajar kita sebab salat ini adalah rukun yang penting di dalam agama. Jadi apa sahaja ilmu berkaitan salat, Nabi memang nak ajar kita kan. Dia bukan sekadar rukuk baca apa ni, tak. Lebih daripada tu, waktu ni jangan solat. Jadi Nabi sangat mementingkan pendidikan solat yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis ni tadi tuan-tuan. Okey, jadi yang dilarang adalah salat sunat, salat sunat. Amma salat fardu boleh. Khilaf salat janazah, khilaf di kalangan ulama. Boleh tak salat janazah ini, khilaf. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh lah. Kalau boleh elak, kita tak payahlah buat kan, meninggal waktu ni. Lepas tu kita nak solat juga lepas asar sebagai contoh kan, boleh tak? Ada yang kata boleh, ada yang boleh sebab mungkin dia nak kejar, kalau tidak tunggu esok kan. Jadi bolehkan, dibolehkan. Jadi itu khilaf lah. Baik, sambung kepada hadis 565. 565 haddatsani an Malik, menceritakan aku daripada Imam Malik, daripada Anil Ala bin Abdurrahman, daripada Ala bin Abdurrahman. Okey, apa cerita dia? Qala, dia kata dakhalana ala Anas ibn Malik ba'da zuhur. Jadi ini adalah ini macam dipanggil asar, asar. Anas bin Malik masuk kepada kami selepas zuhur. Ceritanya Anas bin Malik ni siapa? Sahabat Nabi SAW. Dia pernah jadi khadam Nabi, lama juga. Mak dia hantar untuk khidmat kepada Nabi, Anas bin Malik. Okey, mak dia nama Ummu Sulaim. Hebat mak dia ni. Anas tu kecil lagi, I think 10 tahun kot. Hantar Anas, kau pergi duduk dengan Nabi, kau khidmat dengan Nabi kan. Mak dia, kalau kita anak 10 tahun ni, tak apalah, kau mainlah basikal dulu, kau apa kau kan, kita bagilah dia syukur tu. Tak, kita lembik kan. Kita ni ibu, kalau kita pun lembik, anak-anak kita sekarang ni lagi lembik kan. Sebab tu kita nampak budak-budak sekarang dia macam lambat sikit matang, sebab dia terlebih kasih sayang. Dia bukan tak cukup, dia terlebih-lebih sangat. Yang ni tak payahlah buat, tak apalah, biar mak buat. Yang ni mak dia poi kojo dengan Nabi kan. Tak ada gaji, khadam khadam ni Nabi tak bagi gaji, tapi Nabi bagilah makan kan. Kuat mak dia Jadi kita kena train anak-anak kita ni kuat. Dan benda yang buruk juga hari ni adalah, kalau kita tengok anak-anak kita train cucu-cucu kita ni, dia train apa, kita nampak dia macam cucu kita ni macam penakut kan.
gelap sikit dah, takut kan. Penakut kan. Jadi macam mana kan? Kalau zaman Nabi ni betul lah orangnya kekal kan, tapi kita train tu, dia orang ni kalau anak dalam gelap tu biar dia kan, biar dia takut ke apa, dia akan overcome benda tu sendiri kan, dia overcome benda tu. Jadi akan lahirlah generasi-generasi yang kuat bukan yang lembik-lembik ni. Okey, badan tough sekarang ni, budak-budak sekarang badan tough kan, tapi penakut kan. Itu masalah dia tu kan, takut gelap kan, takut hantu kan. Aduh. Okey, Anas bin Malik ni masuk kepada kami Jadi tabi'in cerita Anas bin Malik masuk kepada kami selepas Zuhur. Lalu dia pun bangkit salat Asar Jadi Anas pun bangkit dan salat Asar. Apabila dia habis je salat zakarana ta'jil as-salah. Anas ingatkan kepada kami supaya cepatkan salat. Anas masuk dan Anas salat Asar, dan dia kata lepas dia habis solat tu dia beritahu semayang cepet. Faqala, lalu Anas bagi tahu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata itu. Dulu Nabi pernah cakap, orang yang lambatkan ni dia kata apa? Tilka salatul munafiqin. Tilka salatul munafiqin. Itu adalah salat orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Berapa kali Nabi sebut? Nabi sebut 3 kali. Orang yang lambatkan salat saja, bukanlah dia tak sengaja kan. Yang ni saja duduk asal masuk dah kan, tak apalah, buatlah dulu, kita buat kan. Nabi kata salat macam ni, Nabi kata tilka salatul munafiqin. Nabi sebut sekali, tilka salatul munafiqin. Salat ini, itu salat orang munafik. Tilka salatul munafiqin. Itulah salat orang munafik. Kenapa? Yajlisu ahaduhum hatta idza isfarrat syams. Duduk seseorang mereka itu sampai kuning matahari kan. Matahari asalnya dia putih kan, dia putih, cahaya tu putih, kita nampak macam kuning, tapi dia duduk tu sampai nak kuning dah matahari kan. Dia borak sembang, duduk tengok TV ke kan, duduk. Yajlisu ahaduhum, duduk tengok TV, minum kopi kan, duduk. Wa kanat baina qarnai syaitan, dan sehingga, dan apabila matahari itu dah start kuning, maknanya dia dah nak tenggelam. Waktu tu matahari sudah berada di antara 2 tanduk syaitan. Au ala qarnai syaitan. Okey, jadi yang ni zan rawi, Nabi sebut di antara ataupun di atas tanduk syaitan. Dia zan lah, tapi itulah maksud dia. Matahari dah sudah sekarang ni berada pada tanduk syaitan. Lalu orang tadi dia solat macam mana? Bila dah lambat tuan-tuan, dia buat kita solat jadi macam mana? Qama fa naqara arba'an. Lalu orang yang dah lambat solat ni, dia akan berdiri dan dia akan patuk 4 kali. Dia akan patuk. Nabi cerita patuk kan. Bila kita dah lambat, kita solat tu nak copet lah, takut kan masuklah maghrib kan, jadi Allahu Akbar, baca dhalin amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kata faqama naqara arba'an. Jadi orang yang lain solat macam patuk 4 kali patuk ayam ataupun patuk burung tu, macam tu lah. Apabila kita sembahyang macam tu, cepat macam tu, la yazkurullaha fiha illa qalila. Apabila dah sembahyang cepat macam tu, dia tak dapat nak mengingati Allah kecuali sedikit sangat kan. Apabila semayang pun dah capek-capek, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir kan. Jadi dapat kau nak rasa setiap bacaan tu ataupun nak ingat Allah, ya Allah, tak ada dah kan kita, alhamdulillah Allahu akbar kan. Jadi dia tak dapat. Jadi itu antara kenapa Nabi SAW sebut ia macam solat orang munafik. Orang munafik ni tuan-tuan, dia salat juga dengan Nabi. Dia salat dengan Nabi. Dia apabila Nabi pergi salat, dia akan salat. Dan dia akan salat dengan Nabi. Tapi waktu dia salat tu, dia tak pernah ingat Allah. Tak macam sahabat lain ingat Allah kan? Dia ingat benda lain lah. Okey, apa ni, apa boleh buat kan? Sebab dia datang tu bukan bertujuan beriman sangat dengan Nabi tak, tapi dia nak tunjuk dia geng Nabi, itu sahaja. Jadi orang yang macam
orang yang macam kita yang beriman ni, tapi kalau kita lambatkan solat, kita akan solat macam orang munafik itulah kan. Waktu solat tak ingat Allah dah, kita nak copek je. Kita nak copek, lalu kita tak mengingati Allah ketika mana solat. Dan itulah solat orang-orang munafik. Tuan-tuan jadi elakkan untuk lambatkan solat. Sebab tu antara bukti antara Nabi nak cari orang-orang munafik adalah kalau dia tak datang solat subuh dan juga isyak lah. Tapi hari ni dia macam ni dah, tak boleh juga. Sebab waktu dulu maghrib tu nampak lagi orang, betul tak? Maghrib tu nampak lagi. So yang datang ni datang tak? Oh, nampak. Tapi isyak dah gelap dah. Dah start gelap, dah tak nampak sangat dah siapa datang. Sebab tu dia orang pun dah tak datang dah. Dia orang hanya datang waktu orang nampak je kan. Bila dah terang kan, baru dia datang. Gelap, okey, kalau aku tak datang pun Nabi tak perasan kot. Jadi dia tak datang lah waktu orang tak tengok kan. Okey, jadi dia tujuan dia datang solat bukanlah sebab sangat jadi jaga jugalah niat kita pun. Jadi kita datang salat tu jangan jadi macam orang munafik nak tunjuk muka ataupun waktu salat tak ingat apa-apa. Datang tu kita memang nak menyembah Allah. Dan juga kita tak pedulilah siapa tengok aku datang ke tak datang ke, tak peduli, aku datang hanya untuk dapat Allah Ta'ala bagi aku pahala. Itu sahaja niat kita. Baik, sambung hadis 566. Haddathani an Malik, menceritakan aku daripada Imam Malik, an Nafi', daripada Nafi', an Abdullah ibn Umar, daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni adalah sahabat, anak kepada Umar ibn al-Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yataharra ahadukum fayusalli inda tulu'i syams wala inda ghurubiha. Janganlah sengaja seseorang kamu seseorang kamu lalu dia salat waktu matahari nak naik, dan tidak juga ketika ghurub, ketika mana dia nak tenggelam. Sama maksud dia lah. 567 daripada Imam Malik, daripada Yahya bin Hibban, daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da al-'asri hatta taghrub asy-syams wa 'anis salati ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syams. Okey, yang ini juga maksud yang sama, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada salat selepas asar sehingga tenggelam matahari, dan daripada salat selepas subuh sehingga terbit matahari. Okey, sama juga maksud dia. Lompat hadis yang seterusnya 568. Menceritakan aku daripada Malik, daripada Abdullah bin Dinar, daripada Abdullah bin Umar, bahawa Umar bin Al-Khattab okey, yang ni bukan hadis lah kan, ini asar lah, cerita balik bahawa Umar bin Al-Khattab kana yaqulu, pernah berkata, la taharru, jangan sengaja, bi salatikum tulu asy-syams wala ghurubaha, jangan sengaja salat waktu terbit matahari, dan jangan juga dan tidak juga waktu terbenamnya. Jangan sengaja nak solat waktu ni. Umar pernah warning kepada rakyat dia, jangan sengaja nak solat waktu ni. Dua lah, satu melambatkan. Kat sini kita boleh faham sengaja lambatkan solat kita. Yang kedua, kita nak jadi orang soleh terlebih kan, soleh terlebih, solat sunat lah waktu ni. Umar warning benda ni sebab kita tahu Umar ada satu sikap dia sangat menjaga apa sahaja yang Nabi SAW pernah buat atau pernah cakap. Nabi tak pernah buat, kau jangan buat. Itu perangai Umar. Dia jaga, dia sangat jaga, jangan kau nak mandai-mandai. Itu perangai Umar. Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu yatlu'u qarnahu ma'a tulu'i syams, sesungguhnya syaitan itu mengeluarkan tanduknya bersama naiknya matahari. Jadi waktu matahari naik itu, waktu tu juga dia mengeluarkan tanduknya juga. Wa yaghrubani ma'a ghurubiha, dan dia menenggelamkannya waktu tenggelam matahari. Wa kana yadribun nasa ala tilka salah, dan diriwayatkan Umar ni
dia pernah pukul orang. Dia pernah pukul orang. Dia nampak, dia lalu dan dia pernah nampak ada orang solat waktu ni. Waktu ni bila tuan-tuan, lebih kurang tadi kata tadilah 20 minit lepas subuh ataupun 20 minit sebelum maghrib. Dia nampak ada orang solat, dia pernah pukul orang tu. Jadi ini antara contoh pimpinan yang ini kalau hari ni kalau pemimpin pukul orang kan, tiba-tiba datang PMX pukul, ni apa solat waktu. Jadi lebih kurang macam itulah ceritanya kan. Datang pukul kan. Tapi Umar waktu tu benda itu masyarakat tu boleh terima dan okey lah kan. Tapi pukul Umar ni pun dia panggil ad-darbut ta'dibi. Umar memang biasa pukul. Kita dengar tu pukul, bukan pukul yang macam tu kan, tapi pukul macam tu lah kan. Buat apa waktu ni kan, dia buat apa ni. Sebab Umar apabila nampak orang menyalahi sunnah tu, dia akan rasa geram. Dia geram kan, dia geram sebab dia bersama dengan Nabi dan dia tak pernah tengok Nabi buat. Kau nak solat apa, dan Nabi pernah larang pun. Jadi dia nampak orang lain buat, dia akan ajar sikit. Kadang-kadang orang ni kalau cakap jangan buat esok dia buat pula kan. Dia datang, dia bedal sekali, jangan buat lagi kan. Barulah orang tu ingat sampai 20 tahun 30 tahun pun dia ingat kan. Dulu kemarin Omar pernah pukul dan kan, dia akan ingatlah. Okey. Jadi Omar pernah pukul orang yang salat waktu ni. 569 last kot tajuk ni habis kot. Kita ni habis. Hadis yang terakhir daripada haddatsani an Malik, daripada Malik daripada Ibn Shihab, akhbarani Az-Zuhri an Sa'ib bin Yazid. Okey, yang ni juga tabi'in meriwayatkan bahawa ra'a Umar bin Al-Khattab, Umar bin Al-Khattab pernah melihat, ra'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey, sorry. Sa'ib yang riwayatkan Sa'ib bin Yazid ni, dia kata dia pernah melihat Umar bin Al-Khattab pukul Al-Munkadir bin Abdullah. Al-Munkadir bin Abdullah, nama ni tuan-tuan. Al-Munkadir ni kalau orang biasa dengan hadis dia akan berasa Munkadir. Al-Munkadir bin Abdullah ni adalah bapa kepada tokoh hadis yang besar, Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir ni adalah guru kepada Imam Malik. Muhammad bin Munkadir adalah guru kepada Imam Malik. Yang mana Imam Malik dia kata, kalau aku tengok ibadat Muhammad bin Al-Munkadir, aku akan rasa malu. Imam Malik tengok ibadat Muhammad bin Munkadir ni, tu guru dia, dia kata aku malu. Dia ada satu kata-kata Muhammad bin Al-Munkadir ni yang terkenal. Dia kata, kabattu nafsi 40 sanatan hatta istaqamat. Aku pulun paksa diri aku ni 40 tahun. Kalau aku nak amal sesuatu tu, aku paksa diri aku berapa lama? 40 tahun. Hatta istaqamat, sehinggalah diri aku tu boleh istiqamah sendiri kan. Jadi dia paksa, dia kata dia paksa diri dia. Jadi bukanlah kita boleh paksa 50 hari, 30 hari dah cukup. Tak, 40 tahun dia paksa diri dia buat benda tu. Sampailah ke tahun yang seterusnya, barulah dia rasa automatik istiqamah, dia sendiri akan buat. Jadi nak cerita Muhammad bin Munkadir ni, dia bersungguh-sungguh di dalam ibadat lah. Muhammad bin Munkadir guru kepada Imam Malik, kitab yang kita baca ni. Tapi cerita dia kat sini tadi, bapa dia Muhammad bin Munkadir guru kepada Malik. Munkadir ni tadi, Munkadir bin Abdullah ni adalah bapa kepada Muhammad bin Munkadir. Munkadir bin Abdullah pernah kena pukul dengan Umar. Gangsternya Umar pernah pukul bapa dia ni kan. Munkadir bin Abdullah ni dalam hadis orang istilahkan dia, orang panggil dia sebagai Al-Mukhadram. Al-Mukhadram, Munkadir bin Abdullah Mukhadram disebabkan dia ni hidup zaman Nabi kan? Dan dia Islam, tapi dia tak pernah jumpa Nabi. Munkadir ni dipanggil Mukhadram. Jadi adalah sebab-sebab dia, mungkin dia duduk jauh sikit daripada Nabi kan. Mungkin dia duduk belah-belah Taif, tak jumpa Nabi kan, tak sempat nak datang kan. Jadi dia tak dapat lah nak jumpa Nabi, tapi dia tahu maklumat tu dan dia Islam. Mukhadram dalam hadis ada ramailah, tetapi Mukhadram yang paling besar adalah Najasyi kan, yang masuk Islam, Raja Habsyah tadi, yang Nabi suruh berhijrah ke Habsyah, raja dia tu Mukhadram juga. Istilah hadis Mukhadram, maknanya dia hidup zaman Nabi, tapi dia tak pernah jumpa Nabi dan dia Islam. Macam Munkadir ni tadi lah, Munkadir
Siapa lagi? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tuan-tuan. Uwais Al-Qarni sebenarnya nama dia. Nama tempat dia tu Al-Qaran. Jadi kalau kita nak nisbahkan dia Al-Qarni. Uwais Al-Qarni juga adalah salah seorang mukhadram yang mana dia hidup zaman Nabi. Nabi kenal dia, tapi dia pun tak pernah jumpa Nabi, ya. Okey, samalah dengan Munkadir ni tadi yang tak pernah jumpa Nabi masuk Islam, tapi dia pernah buat satu silap. Dia solat selepas asar. Dan Umar nampak dia, kan? Umar nampak dia dan Umar pernah pukul dia, ya. Allah Taala alam. Jadi habis tajuk kita hari ni, dengan satu kuliah saja kita habis tajuk cerita larangan tentang solat selepas asar dan juga solat selepas, larangan solat selepas subuh, yakni solat sunat lah, dan juga termasuk juga sengaja melambatkan solat sehingga nak tenggelam matahari. Ada soalan tuan-tuan? Solat qada. Okey. Baik, jadi qada juga sebenarnya boleh tak? Okey. Ada orang solat sekarang ni mungkin dia tak ada tempat, tak ada waktu dah nak solat, kan. Dia ingat dulu, kan. Maksudnya dia waktu-waktu dia lepas baligh tu sampai dia kahwin, kan. Baligh sampai kahwin lebih kurang dalam 10 tahun, kan. Kadang-kadang tu budak tu baligh umur 15 contoh, kan. Kahwin mungkin 25 baru kahwin, 23 kahwin tu. Dalam tempoh tu banyak dia tak salat. Jadi dia rasa dia nak kena qada solat, Jadi bila lagi dia nak qada solat? Selepas subuh, kan. Waktu dia lepas solat subuh, lepas asar. Ceritanya solat qada ni boleh tak solat lepas subuh dengan lepas asar? Boleh lah sebenarnya, Sebenarnya boleh. Qada termasuk di dalam solat fardu, Cuma isu dia dekat sini ada perbezaan pandangan lah, perbezaan pandangan tentang perlu tak seseorang itu qada solat dia yang 20 tahun lepas, 30 tahun lepas, kan. Kadang-kadang tu 5 tahun tak sembahyang, contoh, kan. 5 tahun tak sembahyang, jadi dia nak kena qada. Okey, ada dua pandangan di sini. Yang pertama sekali, kalau ikut majoriti melihat wajib qada, wajib qada dengan kadar kemampuan dia. Itu pandangan pertama lah, wajib qada. Benda dah tinggal kena qada lah, kan. Selama ni you tak solat, you kena solat lah. Itu pandangan pertama. Jadi boleh tak dia solat pada waktu-waktu yang haram ni? Boleh sebenarnya, sebenarnya boleh, tak ada masalah pun. Okey, tapi elakkan untuk mengundang fitnah solat dalam masjid, kan. Solat masjid, janganlah duduk kat dalam masjid. Dia orang duduk tengok dia ni bangkit solat 2 rakaat, betul bangkit lagi solat 2 rakaat. Janganlah solat dalam masjid, kan. Sebab ia termasuk dalam larangan, kan. Jadi elak solat di rumah dan sebagainya lah. Datang masjid tu hanya solat tahiyatul masjid. Okey, sorry, tahiyatul masjid juga boleh. Solat yang ada sebab boleh. Waktu tahrim tadi, waktu nak terbit, kalau kita masuk masjid waktu tu, boleh tak solat? Boleh. Boleh solat. Tahiyatul masjid tak ada masalah, anytime, bila-bila sahaja. Sebab itu dia panggil solat sebab, ada sebab. Amma solat sunat saja tak boleh. Baik. Cerita apa tadi? Pandangan pertama wajib qada. Pandangan kedua, yang ni minoriti lah, melihat tidak perlu qada. Hanya perlu solat 2 rakaat taubat nasuha, solat 2 rakaat taubat nasuha, minta ampun. Sebab benda dah lepas, benda lepas, minta taubat dengan Allah Ta'ala dan tak buat. Jadi ini pandangan yang kedua. Yang ni juga pun ramai juga, kan. Jadi ini pernah jadi isu negara dulu, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tahu isu qada ni dulu, kalau yang mengikuti, kan, tokoh-tokoh ni pernah berdebat lah pasal ni, kan. Debat pasal ni, solat ni. Jadi kita tahu ada dua pandangan. Dan pandangan masyarakat di Malaysia ataupun ulama-ulama di Malaysia ini, boleh lah, ulama di Malaysia ni memandang kena qada lah, tapi sebahagian yang kata tak payah qada lah. Tuan-tuan boleh rujuk lah nanti pakar-pakar berkaitan dengan benda ni, kalau ada masalah ni lah. Tapi tuan-tuan, jadi macam mana? Ajar anak-anak kita jangan buat mistake yang sama macam kita lah. Jangan tinggal solat ni. Apa sahaja kewajipan yang kita tinggalkan, kita kena tahu, kita pasti kena bayar balik, betul tak? Kita kena bayar balik. Kalau benda yang kita tinggal, kita ambil hak orang, kita tak buat ni, semua benda tu kita kena bayar balik. Kalau tak bayar di dunia, kita kena bayar esok di akhirat. Allah Ta'ala alam.
Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Allahumma arham mautana wa shfi martana wa afi mubtalana waj'al akhirata akhiran min dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad